Hari ni kita nak ambil bantuan kasih Johor. Pasangan baru berkahwin. Sebab kita baru lah kan? Kita lama? Mestilah baru kahwin. Kita ambil dekat Pusat Islam Johor. Tahu tak kaunter mana? Kaunter 2. Kaunter 2. Oh dah tahu. Kaunter pertanyaan. Oh tak? Ada kabel. Kat sini memang susah nak com. Memang tak nak macam. Dah ada anak pun kan? Semua Walaupun ada. sebab kahwin 2024. Steady lah. Saya rasa berdebar-debar. Oh. Macam ada juri tu kan. Lepas Nombor semakin dekat. Berdebar. barang Baik-baik lah. Kalau tu sampai depan buat yang terbaik. Okay? Ramai ni pasangan baru berkahwin. Oh, kena cok jari ya? Kita ada jari ya? Ada jari ya? Ini nak kesumpah ni. Naik Member tak ada jari. Sebab kita ada jari. Tengok jari. Jari ada. Tapi Jari dah ada. dah keren. Ada jari. Jari tak ada. Aduh. Asal steady kita. Mundi ke? Bukan mundi. Dia supaya tak lari. Oh. Takut orang lihat ni. Lepas tu dia takut ambil lagi sekali. Ah. Jadi ni tanda. Oh, Sekarang ni kita dah dapat kan? Dapat tak? kat mana kita nak Tak, dua-dua tu isteri. Okey, terima kasih. Oh. Kalau nak minta nanti. Bonus saya. Bonus Satu saya. hari RM10 belanja. So kalau korang nak ambil, korang kena lalui jalan ni. Jalan penyelesaian. Masuk. Ui, terpedaya. Terpedaya. Satu mufti sekarang. Ni. Mufti yang ketiga bila. So bila dah dapat bantuan kasih, Dah senyum lah. maknanya dua-dua saya punya.